Dalam video yang Abang Dali hantar tu. Tiba masa untuk kita ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drop your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Biarkan mereka berkata apa yang dirasa. Hidupkanlah hari ini mudah hanya sekali. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Kita ni tapak sana. Sekejap aku pergi ni sekejap. Bayar registration sekejap. Motor boleh pergi dalam ni. Tapak kita belah sana. Tapak kita belah sana. Tapi kat tepi ni boleh. Ni. Motor dah bagi bawa masuk. Tak tahu boleh masuk tak motor belah ni kat sini lah. Ni. Pintu masuk tu ah. Macam tu. Selamat pagi bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Kejap bang. Kita ni. Motor boleh masuk dalam bang? Motor tak boleh. Tak lepas kan? Biar toto je lah. Tak boleh bang. Tapak abang mana? Tapak P8 P9. Dua tapak ni. Motor boleh pakai dalam ni lah. Mana? Ni dalam ni. Ni pun ni juga masih lagi Lantau Beringin. Okey, sampai dah kat campsite. Ni campsite kita. Air terjun Lantau Beringin, tapak P8 dan juga tapak P9. Ni tapak P9 lah. So tapak ni tapak seberang sungai. Kalau yang tengah tu tapak pulau. Dia ada kolam mandi. So dekat lah. So sungai dia pun macam ni lah. Tak adalah dalam sangat. Cetek je budak-budak mandi. Air terjun dia dekat belakang sana. Tu ujung sana air terjun. Besar tapak ni. Besar. 10, 11. Ni lah. Ni tapak P9 lah. Iaitu member-member yang datang camping dah set up lah. So kita orang pakai motor dulu tepi ni. Nanti malam kita orang pergi dalam sana. Dalam sana tu masih campsite Lantau Beringin dan di berpagar. Ramai macam 10 orang. Mari.
Mari. Ini yang paling dekatnya. Saya skeptikal sikit lah kan skuter ni kalau jalan jauh sebab dia pakai bateri. Dia lagi buka ringgit ke RM5 RM1,500. CVT satu set kita kau ni. Wah. Yang masuk pasir tu kan. Masuk dalam CVT tu dia. Dia silap je masa Long turun sungai tu, dia rem, dia berhenti dia rem. Itu yang jadi pasir tu masuk. Masuk tu bawah. Buat air. Kalau PG1 lepas Saya dah mandi, dah makan. Balik tu kau minum lagi tak payah. Minum. Minum kopi pula. Sebab kau balik Santai. balik ke Koyan. Okey, ni kemah aku Aku kali ni set up kemah dipanggil top 10 Apa ni, kemah makan fly tapi aku set up jadi macam kemah. So inilah dia hasil dia. Oh, dalam dia. oh luas lah, luas. Lapang tu go. Lepas sikit lah. Okey. So just pakai satu pole je sebenarnya, tapi satu pole depan tu untuk agak bila malam nanti baru ni kan. Orang pakai apa tak ataupun fly punya ni kan. Dia ikutkan ni kemah tiga kan. Ala-ala piramid. Ni kai punya kemah. Kita rasa pemandangan duduk. So adalah camper-camper lain. Budak tengah mandi. Sungai dah. Ni kita orang. So Along dengan Dwi dia pakai campbag dengan ni. So dia orang buat fly satu ni. Bila malam kan dia tidur baru masukkan. Angkat je. Mudah kerja. So motor kita orang parking kat luar. Motor ni parking kat luar ni je. Pagar ni. Okay, jalan. So tengah menunggu member lagi seorang, Cikgu Manan yang tak sampai lagi. Jam pun dah berapa pun aku tak tengok. Cuaca panas terik balik. Tadi mendung-mendung. Panas balik. Oh, senang. Kita jalan-jalan kat sini tengok Ajin campsite. So ni dia punya ni. Dia ada Jagluster camp. Forest fly, flying Delta Force. RM10. Penuh. Duduk. Baca pun keduk dah dia. Nanti keduk lah. 70? Oh, yang 70 tu yang kecil. Harga lain-lain lah dia punya ni. Macam dah 2 tahun lebih. Mana ada campsite yang ada ABC? Dekat Ajin campsite ni je yang ada. Nak cendol luar sana ada cendol. Makanan-makanan goreng-goreng ada, burger ada. So lalang kita orang jalan-jalan ni singgahlah tengok kejap. Campsite sebelah ni kan. Mana yang sesuai buat family camping. Masa dia tahu tadi. Ya, betul. Oh, dia ada kolam ke Long? Tu? Ada kolam? Oh, kolam lah. Okey, aku dekat Ajin campsite ni.
Tak sangka pula kat Haji ni ada kolam kan untuk budak-budak ni. Sana tu sungai, yang ni kolam. Tengok. Dia memanjang. Ni best ni. Ni kalau orang dewasa berenang pun sedap. Jauh dah sikit jalannya. Ya, tak ada kepala air dalam ni. Budak-budak pun mandi senang. Kau punya pendapat? Kalau aku suka yang belahan ni lah. Dia dekat dengan parking, nak bawa barang pun tak susah. Yang ni boleh juga. Nak ke kawasan lapang. Kalau aku punya pendapat lah, kita plan tempat di sana lah. Sebab tu sana dia tak ada pokok besar. Betul. Tak gitu, bila pokok besar. Ini kalau ribut, kena ni. Takut dah apa jatuh kan. Ni sungai sungai yang mengalir sama daripada semula dararan camp tu ke sini. Betul lah, kepala air. Kedai. Masuk sana pagi pukul 9 lebih. Kenapa pukul 10 dah. Orang baru balik sarapan dekat luar. So dia kemas lah. Lari boleh gerak. perasaan yang begini tulus untuk mencintaimu.